Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan saya Ilman Pro 2, pilihan anda. Okey, hari ini kita ada satu unit untuk deliver Alzia model SE warna silver. Okey, untuk model ni harga 45,000. Kalau anda bayar 10%, 4,600, bulanan 494. Okey, jika anda buat full loan 551. Untuk Alzia SE dia menggunakan keyless lah. Okey. Kalau nak buka kereta boleh tekan sekali. Yang ni buka belah driver saja. Kalau awak nak buka semua boleh tekan 2 kali buka belakang. Yang ni bonnet, yang ni alam, yang ni logo Pro 2, kunci kereta. Boleh je touch. Dekat sini dah. Touch dekat sini dia buka. Untuk Alzia SE dia ada 4 semua button boleh je. Yang ni sensor parking, yang ni eco idle, yang ni traction control, yang ni tepat untuk rendahkan lampu. Jom kita start. Kita tekan sekali. Radio nyala. Tekan lagi sekali. Bila mati, okey. Tekan brake, start. Okey. Yang ni step pertama. Okey, step kedua ni anda tekan sekali push start button, nyala radio. Lepas radio nyala tekan brake, boleh start. Untuk steering Alzia SE ni dia boleh adjust deh. Buka dekat sini. Tarik dekat bawah tu. Kita boleh adjust nak tinggi ke nak rendah. Okey, yang ni pen icon lah. Kalau nak buka boleh tekan kipas ni. Kalau nak off boleh tekan dekat sini lah. Macam saya dah set 1 M1. Tekan M1 dia terus buka. Okey, ni radio. Radio ni ada Bluetooth. Okey, kalau nak buka boleh tekan sini lah. Okey, kalau nak pergi kepada Bluetooth anda tekan banyak-banyak kali pergi kepada siaran Bluetooth. Okey, USB dekat sini pun ada. Okey, cara nak connect Bluetooth dengan handphone anda boleh tekan button ni, add new, tekan lama-lama. Ada ke bunyi. Lepas tu awak cari dekat setting Bluetooth tu nama Pro 2 dah. Ruang belakang untuk Alzia model SE lah. Boleh nampak. Ruang bonnet, ruang boot dia sangat-sangat luas dah. Dia lebih ke dalam. Tayar spare ada. Okey, siapa-siapa berminat Alzia model SE warna silver macam ni, boleh je wasabi saya dah.